Sekarang kita berada pada bab 7, iaitu tajuk dia penyesuaian tumbuhan pada habitat yang berbeza. Jadi kita akan kenal pasti 4 habitat tumbuhan dan tumbuhan yang menetap pada habitat tersebut, ya. So kita kelaskan sebagai tumbuhan halofit, tumbuhan hydrofit, tumbuhan mesofit dan juga tumbuhan xerofit. So hari ini cikgu akan fokuskan kepada tumbuhan halofit. Baik, tumbuhan halofit ini adalah tumbuhan yang hidup tumbuhan yang hidup di habitat yang berpaya. Jadi yang berpaya itu bagaimana? Iaitu seperti yang berada di muara sungai. Kawasan muara sungai iaitu pertembungan antara air tawar dan air laut. So di kawasan ini kandungan garamnya adalah tinggi. Jadi beberapa kekurangan, ya, pada habitat ini ataupun kita kenal pasti sebagai habitat yang ekstrim. Beberapa ciri ekstrim pada habitat ini adalah kurang kaya dengan kandungan garam. Banyak kandungan garam pada bahagian tanah atau airnya. Kandungan oksigen yang rendah, keamatan cahaya tinggi, maksudnya panaslah di kawasan tersebut, dan tanahnya lembut dan berlumpur. Jadi contoh tumbuhan yang ada pada kawasan ini adalah pokok paya bakau. Jadi, tumbuhan ini perlulah mempunyai ciri-ciri penyesuaian yang khas untuk mengatasi keadaan yang ekstrim pada habitat ini. So, kita akan perhatikan ciri khas tersebut adalah pada struktur daun pokok bakau, pada struktur akar dan juga pada subsel akar. Daun, ya, kita tengok daun dulu. Daun pokok bakau adalah daun dari segi kutikel dia tebal, stoma dia terbenam. So ciri ini akan mengurangkan pokok daripada kehilangan air. Mengurangkan kadar transpirasi lah. Sebab tadi dia panas kan. So dia kutikel dia tebal, stoma dia terbenam. Kemudian daun dia sukulen, daun yang macam tebal macam tu, so dia boleh menyimpan air yang berlebihan. Kemudian pada daun juga ada struktur yang dinamakan sebagai hydatod. Struktur khas untuk menyingkirkan garam berlebihan. Struktur hydatod ni menyingkirkan garam yang berlebihan. Kemudian pada daun juga, sekiranya daun itu daun tua, dia mempunyai keupayaan menyimpan garam. Kemudian bila dah kandungan garam tinggi, maka dia akan gugurlah. Baik, dari segi akar pula, pokok bakau mempunyai sistem akar yang bercabang luas. Jadi, kelebihan ini memberikan dia sokongan sebab tadi tanah di kawasan tersebut adalah tanah lembut dan berlumpur kan. Mengelakkan dia daripada tumbang lah. Sebabnya kawasan itu mempunyai tiupan angin yang agak kuat sebab dia kawasan yang terdedah. Ciri yang kedua bagi akar ada, dia mempunyai akar yang dipanggil sebagai pneumatophore ataupun akar pernafasan yang tumbuh tegak ke atas dari permukaan tanah. Selain daripada itu, pada struktur pneumatophore ni ada liang yang dipanggil sebagai lenticel yang membenarkan pertukaran gas antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Kemudian ciri yang ketiga, kelebihan yang ketiga pada pokok bakau, subsel akar dia mempunyai kandungan garam yang tinggi. Tinggi bagaimana? Tinggi yang lebih tinggi daripada larutan di luarnya. Tadi kan air laut mempunyai kandungan garam yang tinggi kan di habitat tersebut. Tetapi subsel pokok bakau mempunyai garam yang lebih tinggi daripada persekitarannya. Menyebabkan pokok bakau tidak mengalami kehilangan air secara osmosis lah, malah air lagi akan masuk ke dalam sel tu. Air dan juga garam mineral akan masuk ke dalam sel. Itu saja penerangan yang pendek dari cikgu tentang tumbuhan halofit.
Terima kasih. Assalamualaikum.